kafaru yu'allimuna an-nas. Panjang ayat ni. Baca, tuan-tuan, cara macam mana? Kalaulah kena gangguan, sama ada syaitan ke, histeria ke, jin ke, tuan-tuan yang lelaki nak ubat yang perempuan, pakai sarung tangan ataupun pakai tisu ni, sarung tangan, tuan-tuan tekan dekat kaki dia, tuan-tuan baca wattaba'u ma tatlu syayatin, tuan-tuan tarik, insya-Allah dia akan keluar. Tapi kalau tak keluar, yang baca tu jin. Dia kata lebih kurang sama dengan aku. Yang baca pun tak semayang, macam mana nak keluar? InsyaAllah, tuan-tuan yakin, InsyaAllah jin yang macam ni, tuan-tuan, dia akan keluar. Macam mana? Macam ni. Kalau macam ni, jin ni kena macam ni. Ini seorang ustaz, dia berubat baca ayat ini. Aku bersaksi ini di Brunei seorang, tuan-tuan, seorang perempuan sedang bersanding, tiba-tiba jin tu masuk. Ada seorang ustaz, dia baca ayat ni, wattaba'u ma tatlu syayatin, dengan izin Allah jin tu masuk Islam. Tuan-tuan amal untuk kita jauh daripada gangguan jin, ataupun kita baca suratul kahfi, jauh daripada fitnah dajjal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bagus tuan-tuan, untuk jauh daripada fitnah dajjal, baca selepas daripada sembahyang waktu, ataupun dalam sembahyang pun boleh. Ataupun tuan-tuan baca suratul mul, jauh daripada fitnah kubur. Cuba tuan-tuan tengok yang ini. Ini dekat kampung saya, satu mayat sudah berusia 17 tahun. Mayat ini sebelum dia meninggal, anak dia beritahu tiap-tiap malam dia baca suratul mul. Cuba tuan-tuan tengok mayat ni. Saya dekatkan, nampak? Kubur dikorek untuk dikebumikan biras dia. Kami tempat tu turun-temurun, tempat yang sama dikebumikan. Tiba-tiba terjumpa satu mayat. Cuba tuan-tuan tengok, adik-adik tengok, nampak? Tu. Mayat ini bukan saja tak reput, tetapi kain kafannya tak reput bersama dengan bantalnya. Bantal pun tak reput, tetapi keranda tak kena mayat, randa reput. Yang lain bersentuh dengan mayat, masih elok lagi. Cuba tuan-tuan tengok, nampak? Tu, bantal, apa sangkut bantal ni dengan mayat? Tetapi orang ni orang yang beriman, tak reput. Nampak? Termasuk dengan kain kafan dia, masih elok lagi. 17 tahun dah. Itu dia. Bila ditanya anak dia bagi tahu tiap-tiap malam, ayah ni baca suratul mul. Tabarakalladzi biyadihil mul wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suratul mul ataupun tabah. Tuan-tuan amal, tuan-tuan, 5 minit aja. Siapa yang baca tiap-tiap malam, insya-Allah tak reput tubuh dia. Ataupun kita baca suratul Luqman, nak bagi anak kita cerdik. Kalau makcik-makcik yang boleh lagi boleh mengandung, insya-Allah masa mengandung tu buat macam mana? Ambil kertas, gulungkan, buat bulat, kemudian suruh suami makcik, kakak baca. Letak tu, dia baca. Dia baca apa? Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Surah Al-Luqman. Tuan-tuan bacalah. Baca untuk isteri kita. Jangan pula kita baca dia duduk tidur. Abang baca, mampu dua-dua baca. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya ada 6 orang anak. Anak saya 5 orang perempuan, seorang lelaki. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya amalkan ini. 3 tahun tuan-tuan boleh membaca Quran. Umur 3 tahun boleh baca Quran. 4 tahun khatam Quran. 5 tahun menghafal Quran. Tuan-tuan amal lah. InsyaAllah tiap-tiap malam masa isteri kita mengandung tu, amal suratul Luqman, bagus. Ataupun tuan-tuan baca semua surah, lagi bagus. Baca semua. Dan ini di antara ayat-ayat yang bagus dalam buku saya yang akan keluar insya-Allah. Ayat pembenteng. Contohnya tuan-tuan baca Al-Mu'awwizat. Ayat apa? Ayat
qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca macam mana, cara amal macam ini. Tuan-tuan baca 3 kali setiap ayat itu, kemudian lunjurkan kaki arah kiblat. Macam kiblat sini, lunjurkan. Kemudian angkat tangan.